Kaum muslimin dan muslimah yang sekalian, manusia bila mati ni, disitulah dia tu barulah rasa berhajat pada amalan dia. Kalau tak mati tu dia tak rasa. Kalau kita tak mati lagi ya, aku duk buat gapo tak nampak gapo. Dia. Jadi manusia ni apabila mati, maka tidak ada perkara yang terlebih berhajat padanya daripada amalannya yang baik. Bila mati sampai sana habis dah. Hubungan dengan keluarga pun habis dah. Tak ada lah benda yang lebih berhajat pada dia daripada amalan yang baik. Maka mana dia amalan yang baik? Engkau tak amal putus dah amalannya. Tak ada dah putus dah amalannya. Tak lihat dah. Kalau ada sedekah jariah, anak soleh, ilmu manfaat. Mana orang satu ada tu, alhamdulillah. Tak ada belakang tu tak ada. Maka sedekah jariah lah yang paling mudah pada kita nak buat. Jadi manusia bila mati, maka tidak ada perkara yang lebih berhajat pada dirinya, nak lebih pada amalannya soleh yang berkekalan pahala sampai pada dia. Dan manusia bila yang mula-mula mati lagi, Nabi gambar pada kita, Masya Allah, Nabi gambar pada kita. Bila kita mati masuk kubur tu, gapo dia bersama dengan kita? Siapa dia yang bersama kita pergi kubur? Dia duduk dengan kita di kubur. Riwayat pada Anas radhiyallahu anhu katanya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Nabi kata, yasma'ul mayyita salasatun. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u isnan wa yabqa wahid. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Hadis muttafaqun alaih. Kita perhati benda ni. Nabi kata yatba'ul mayyita salasatun. Akan ikuti mayat di kubur tu 3 perkara. Akan bersama mayat di kubur 3 perkara. Siapa dia? Ahluhu, ahli dia. Anak dia, bini dia, ke mak dia, pak dia, ke pak saudara dia, badik dia lah. Pakat pergi kubur. So, wa maluhu dah letak dia nya. Letak dia pergi kubur bersama juga. Kalau ada kereta, buat kereta je pergi dan sebagainya, ikutlah. Kereta baru beli kereta, mati. Buat kereta je pergi kubur dan sebagainya. Itu letak dia pergi kubur bersama dia. 2 perkara dah. Yang ketiganya amalu dan amalan dia. 3 perkara ni pergi kubur bersama dia. Ahli dia, keluarga dia, harta dia dan amalan dia. Pak Nabi kata, fayarji'u isnan, maka keliklah 2, wa yabqa wahid. Bawa tani siap dah, 2-2 ni kelik rumah. Ahli pun kelik rumah, anak bini kelik rumah, adik-adik kelik rumah, harta dia pun keliklah rumah tu. Okok dia jadi orang lain lah. Ada? Duk letih lelah kita pun jadi orang lain lah. Kelik rumah habis dah. Pas apa dia dengan dia di kuburnya? Wa yabqa wahid, Nabi kata. Dia kekal bersama dia. So yang bersama dengan dia. Bersama dengan dia. Yarji'u ahluhu wa maluhu, Nabi kata. Keliklah ahlinya dan hartanya kelik rumah. Wa yabqa amalu, dan masih kekal bersama dia amalia dia. Amalia dia yang lain tu. Allahumma amlaka amal jariyah dah. Lepas tu pada mari semula. Hatam semula tu. Kalau tak ada macam tu, banyak ada tu. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang kesekian. Nabi adalah menggambarkan pada kita tentang kita ni dengan harta kita, dengan amalan kita. Maka suknya suk situ kita. Suk situ, itulah gambarnya. Jadi amalan jariah jualah yang akan berkekal sama kita. Amalan ada waktu mana putus, maya pada dah, puasa pada dah, sedekah pada dah, nak sedekah mula tak ada dah. Baik tak mati dah. Kalau ada apa, hak jariah hak kita buat dah ni. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian. Sebagai gambaran untuk kita apa dia menggambarkan hubungan dengan perlunya kita pada sedekah jariah. Perlu pada sedekah jariah, sedekah yang akan berkekalan bersama kita. Dan
sedekah jariyah apa sedekah pun, terutamanya kita ambil jariyah lah, hak kekal semua. Hak bukan jariyah pun sedekah lah. Pada pakai miskin, pada gapa nak yatim, sedekah lah. Ni hak malih, hak masa kita hidup kita boleh buat. Hak tu bila mati tak boleh buat dah. Ada? Buat juga tu. Hak kekal apa kita buat hak jariyah yang akan bersama kita buat sepanjang masa, insya-Allah. Kesemua sedekah, jenis sedekah ataupun kebajikan sedekah tu, jika nak kita buat cepat mungkin, jangan bertangguh. Buat selalu, jangan tangguh. Itu sah ada bertangguh, kau dulu, bahasa saya dan sebagainya. Ya. Kenapa? Karena mati dia tak tunggu kita. Siapa yang tahu esok kali sebentar lagi nak mati, kita tak tahu. Lah ni dia segar-segar nak mati. Tunggu nak semaya, mati. Tunggu nak semaya, mati. Ada? Masya Allah. Tak nak payah. Ini satu pada alamat kiamat. Banyak mati ini satu pada alamat kiamat. Mati dengan tak ada sahih gapo ni, Pak. Yang mudah-mudah. Dan sekiranya jika kita melewatkan daripada buat amal kebajikan melalui harta ni, kita tangguh-tangguh sampai nyawa sampai halkum, barulah kita tu nak sedekah sebagainya, habislah masa. Mutkid dah. Bila nyawa sampai halkum, habis masa dah. Itulah kita dapati satu hadis pada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, Abi Hurairah cerita pada kita, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, ayyu sadaqah a'zamu ajran? Qala, anta saddaq wa anta sahihun sahihun, akhsha al-faqra wa ta'mulul ghina, wa la tumhil hatta idza baratil halqum qulta li fulan kada wa li fulan kada wa qad kana li fulan. Hadis muttafaqun alaih. Riwayat pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang mai pada Nabi. Dia tanya Nabi, "Faqala ya Rasulullah, ya Rasulullah, ayyu sadaqah a'zamu ajran?" Yang manakah sedekah paling besar pahala ya Rasulullah? Masalah orang ni nak sedekah pahala banyak. Kita suka tu juga. Yang manakah sedekah yang paling banyak, paling besar pahala ya Rasulullah? Dia nak sedekah tu. Masya Allah. Tengok Nabi jawablah sana. Kaedah sedekah pahala banyak ni dia. Nabi kata, anta saddaqa, bahawa akal bersedekah, wa anta sahihun, sedangkan akal sihat. Masya Allah. Akal sedekah, sedangkan tubuh badan akal tu sihat. Tubuh badan sihat, sakit, apa-apa. Itu di antara masa dan keadaan sedekah yang paling besar pahalanya. Yang goliknya kita bila sihat ni, saya. Sebab tu Nabi kata, anta saddaqah, akal sedekah, wa anta sahihun, sedangkan akal sihat tubuh badan ni sahihun. Kalau sahih, sahihun, tubuh badan sihat, sahihun, rasa saya. Masa mana bahasa saya benar, itulah besar salahnya. Saya nak beri 10 kok. Beri 10 kok dah. Lawan nafsu. Fakhsal fakra. Akau takut kepakiran. Wa ta'mulul ghina. Dan akau angin-angin kaya. Tubuh sihat. Bahasa saya. Takut susah. Angin kaya. Bila ada mari lagu tu, sedekah pada masa tu. Itulah sedekah yang paling besar pahalanya. Masya Allah. Nah, ya tabi'ah orang ni, maknanya Nabi tak kaedah yang lawan nafsu kita. Kita sihat.